Oh, pregnant. Alhamdulillah. Dan apa kena-mena dengan I? I pregnant anak you, Mr. Lawyer. Semalam I check pregnancy test and it's positive. So, dengan siapa lagi I bersama kalau bukan dengan you? Of course lah itu benih you. Apa yang kau merepek ni? Merepek cakap. Tak apa, kalau you lupa, I boleh ingatkan you, Farid. Wah. Bukan main enjoy lagi you kat bed karaoke last month kan? You lupa apa? Ha? Kau tahu kan aku ni lelaki orang? Peduli apa I kalau you lelaki orang sekalipun, Farid? Yang sekarang yang penting sekarang ni, you kena bertanggungjawab atas kandungan ni. I don't care lah. I jadi isteri nombor 2 pun, I rela. Kau cakap apa ni? Nak tampar? You nak tampar I? Ha? Tamparlah. You kena ingat you sentuh I hantar semua bukti ni dekat Zulaikha. You tak takut ke? Perempuan gila, kau dengar sini Aku takkan takut dengan ugutan murah kau ni. Aku boleh sabit kau dengan Seksyen 509 ugutan dengan video untuk memalukan maruah. Atau dengan teruk lagi Seksyen 503, 506 kanun kesesaan ugutan jenayah. Kau faham tak? Pergi jahanam lah you dengan undang-undang you tu dengan fakta segala benda sekalipun. I tak kisah, Farid. Yang penting sekarang ni, kandungan ni, you have to be responsible for it, no matter what it is, okay? Kau tunggu apa nasib kau lagi. Farid!